Anda baling umpan dan biarkan ia jatuh begitu sahaja ke dasar. Betul tak? Apa kata kalau saya cakap, dalam satu saat itu, anda mungkin dah rosakkan peluang pancingan untuk 1 jam seterusnya. Bunyi macam tak masuk akal, kan? Hari ini kita akan bongkar satu kesilapan paling biasa tapi paling mahal yang ramai pemancing buat. Membiarkan umpan jatuh tanpa kawalan. Saya akan tunjukkan kenapa tindakan yang nampak remeh ini sebenarnya adalah punca utama kenapa ikan tak sambar umpan anda dan bagaimana satu perubahan kecil boleh gandakan jumlah strike anda. Pernah terfikir tak, kenapa kadang-kadang ikan sambar umpan masa ia tengah jatuh? Ada rahsia di situ. Anda rasa ini karut atau ada logiknya? Cuba komen di bawah sebelum kita mulakan. Lagi, ramai di antara kita diajar untuk baling umpan sejauh mungkin dan tunggu sampai ia jejak dasar. Logiknya mudah. Ikan berada di dasar. Jadi, kita baling, buka bail arm ke kili dan tunggu tali pancing jadi kendur. Ia dah jadi macam tindakan autopilot yang kita buat tanpa berfikir. Tabiat ini mungkin diwarisi turun-temurun atau dipelajari dari kawan-kawan. Nampak logik sebab kita nak pastikan umpan betul-betul sampai ke struktur atau lubuk tempat ikan bersembunyi. Tapi dalam proses ini, kita terlupa satu fasa yang sangat kritikal dalam pancingan, iaitu perjalanan umpan dari permukaan air menuju ke dasar. Fasa inilah yang membezakan antara seorang pemancing yang bernasib baik dengan seorang pemancing yang konsisten menaikkan ikan. Mari kita mulakan dengan kesilapan paling asas, the dead drop atau jatuhan mati. Ini berlaku apabila anda membaling umpan dan terus membiarkan tali keluar dari kekili tanpa sebarang ketegangan. Bayangkan, anda campak sebiji batu ke dalam air. Ia akan jatuh menjunam lurus ke bawah dengan laju. Inilah yang berlaku kepada umpan anda. Di mata ikan, pergerakan ini sangat tidak natural. Mana ada anak ikan atau udang yang akan menjunam macam torpedo ke dasar apabila berasa terancam. Kebanyakannya akan meluncur atau bergerak perlahan-lahan ke bawah sambil mencari perlindungan. Umpan yang jatuh terlalu laju dan tidak terkawal bukan sahaja nampak pelik, malah ia boleh menakutkan ikan yang berada berdekatan, terutamanya ikan yang culas dan berhati-hati. Inilah kesilapan pertama yang kita perlu sedar. Sekarang, cuba kita lihat dari perspektif ikan. Seekor ikan pemangsa sedang berehat di tepi tunggul kayu di dasar. Tiba-tiba, satu objek jatuh dengan deras dari atas dan gedebuk mendarat di sebelahnya. Apa reaksi pertama ikan itu? Kemungkinan besar ia akan terkejut dan terus melarikan diri. Persembahan umpan yang kasar dan tidak natural seperti ini menghantar isyarat bahaya, bukan isyarat makanan. Ikan pemangsa adalah pemburu yang bergantung pada naluri. Mereka mencari mangsa yang kelihatan lemah, cedera atau tidak sedar akan kehadiran mereka. Umpan yang jatuh bebas tanpa kawalan sama sekali tidak meniru ciri-ciri mangsa yang mudah ini. Ia lebih kelihatan seperti ancaman atau sesuatu yang asing di habitat mereka. Jadi, sebelum kita fikir tentang warna atau jenama umpan, kita kena betulkan dahulu cara ia terjun ke dalam air. Masalah utama dengan jatuhan bebas adalah tali pancing yang kendur atau slackline. Apabila tali anda kendur, anda secara teknikalnya telah terputus hubungan dengan umpan anda. Bayangkan anda sedang berjalan dengan anjing tetapi talinya terseret di atas tanah. Anda tidak akan dapat merasakan jika anjing itu berhenti, berpusing atau menyalak. Begitu juga dengan memancing. Dengan tali yang kendur, anda tidak akan dapat merasakan sambaran ikan yang berlaku.
semasa umpan sedang jatuh. Ramai pemancing terlepas peluang keemasan ini. Ikan selalunya akan menyambar umpan ketika ia sedang tenggelam kerana pada waktu itulah umpan kelihatan paling lemah dan terdedah. Jika tali anda kendur, gigitan halus, mungkin hanya terasa seperti umpan tersangkut pada rumpai atau langsung tidak terasa. Jadi, apakah penyelesaiannya? Jawapannya adalah controlled drop atau jatuhan terkawal. Caranya sangat mudah tetapi memerlukan sedikit latihan. Selepas anda membuat balingan, jangan terus buka bail arm dan biarkan tali keluar bebas. Sebaliknya, tutup bail arm dengan segera sebaik sahaja umpan mencecah permukaan air. Kemudian, sambil memerhatikan tali pancing, anda rendahkan hujung joran anda secara perlahan-lahan mengikut kadar jatuhan umpan. Ini akan memastikan sentiasa ada sedikit ketegangan pada tali pancing anda. Tali yang tegang, walaupun sedikit, bertindak sebagai penyampai maklumat terus dari umpan ke tangan anda. Anda kini berhubung dengan umpan anda sepanjang masa dari saat ia mencecah air sehingga ia sampai ke dasar. Satu kelebihan utama jatuhan terkawal adalah keupayaan untuk mengesan strike on the drop. Ini adalah istilah untuk sambaran yang berlaku semasa umpan sedang tenggelam. Sambaran jenis ini selalunya sangat halus. Anda mungkin hanya akan nampak tali pancing anda tiba-tiba menegang, bergerak ke tepi secara tidak normal atau berhenti jatuh sebelum ia sepatutnya sampai ke dasar. Tanpa ketegangan pada tali, semua petunjuk ini akan hilang. Bayangkan situasi ini. Anda baling umpan ke arah reba. Seekor ikan yang bersembunyi di situ nampak umpan anda jatuh dan terus menyambarnya. Jika tali anda kendur, ikan itu mungkin akan meluahkan semula umpan tersebut sebelum anda sempat menyedarinya. Tetapi dengan tali yang tegang, anda akan terus merasai ketukan halus itu dan boleh membuat sentapan balas serta-merta. Mari kita bincangkan tentang kesan bandul atau pendulum effect. Apabila anda melakukan jatuhan terkawal dengan tali yang tegang, umpan anda tidak akan jatuh lurus ke bawah. Sebaliknya, ia akan jatuh dalam satu lengkungan, seperti bandul jam bergerak ke arah anda. Pergerakan ini jauh lebih natural. Ia meniru seekor mangsa kecil yang berenang perlahan-lahan ke bawah sambil cuba mengawal pergerakannya. Pergerakan melengkung ini membolehkan umpan anda berada di zon serangan atau strike zone untuk tempoh yang lebih lama. Ia juga membolehkan anda meneroka kawasan air yang lebih luas semasa satu jatuhan berbanding jatuhan lurus ke bawah yang hanya meliputi satu titik menegak. Ini sangat berkesan terutamanya apabila memancing di kawasan yang landai atau berstruktur. Bagaimana pula kita nak tahu bila umpan sudah sampai ke dasar jika kita mengawal jatuhan? Ini adalah soalan yang sangat bagus. Dengan tali yang tegang, anda akan dapat merasa dasar dengan lebih jelas. Apabila umpan anda mencecah dasar, anda akan merasakan satu thump atau hentakan kecil pada hujung joran anda. Pada masa yang sama, tali pancing anda yang tadinya tegang akan tiba-tiba menjadi sedikit kendur. Inilah isyarat yang paling tepat bahawa umpan anda telah sampai ke destinasi. Berbeza dengan kaedah tali kendur di mana anda hanya meneka berdasarkan tali yang berhenti keluar dari kekili. Dengan jatuhan terkawal, anda tahu dengan pasti di mana umpan anda berada pada setiap masa. Ini memberikan anda kawalan penuh terhadap persembahan umpan anda. Mari kita aplikasikan teknik ini kepada umpan yang popular, iaitu soft plastik atau plastik lembut. Umpan jenis ini direka untuk mempunyai aksi semula, jadi semasa jatuh. Jika anda biarkan ia jatuh bebas, anda telah mensia-siakan separuh
daripada rekaan umpan tersebut. Dengan jatuhan terkawal, seekor curl-tail grub akan mengibaskan ekornya dengan menggoda. Seekor creature bait akan menggerakkan semua sesungguhnya. Aksi inilah yang menarik perhatian ikan. Bayangkan anda memancing di kawasan yang agak dalam. Dengan jatuhan terkawal, umpan anda akan beraksi sepanjang perjalanan 10 ataupun 15 kaki ke dasar. Bukannya hanya beraksi apabila anda mula mengaraunya di dasar. Anda telah meningkatkan peluang untuk ikan melihat dan menyambar umpan anda berkali ganda. Teknik ini bukan hanya untuk umpan plastik lembut. Ia juga sangat berkesan untuk jig, metal jig atau spoon. Umpan-umpan ini direka untuk bergegar, berpusing atau melayang-layang semasa jatuh. Ini aksi yang meniru ikan kecil yang cedera. Jika anda membiarkannya jatuh bebas dengan tali yang kendur, aksi ini akan menjadi terlalu laju dan tidak menentu. Ikan mungkin tidak sempat untuk mengejarnya. Dengan melakukan jatuhan terkawal, anda melambatkan sedikit kadar jatuhan tersebut. Ini memberikan umpan anda masa untuk menunjukkan aksinya dengan sepenuhnya dan memberikan ikan pemangsa masa yang cukup untuk membuat keputusan dan menyerang. Ramai pemancing jigging di laut menggunakan teknik ini untuk memaksimumkan hasil tangkapan mereka. Satu lagi kemahiran yang perlu anda asah adalah line watching atau memerhatikan tali pancing. Tali pancing anda adalah alat pengesan gigitan yang terbaik. Lebih baik daripada hujung joran yang paling sensitif sekalipun. Jadikan ia satu tabiat untuk sentiasa memerhatikan titik di mana tali pancing anda masuk ke dalam air. Apabila anda melakukan jatuhan terkawal, perhatikan sebarang pergerakan yang aneh. Adakah tali itu tiba-tiba melompat? Adakah ia bergerak ke kiri atau kanan tanpa sebab? Adakah ia berhenti tenggelam lebih awal daripada yang dijangkakan? Semua ini adalah tanda-tanda klasik bahawa seekor ikan telah mengambil umpan anda. Sentap serta-merta. Jangan tunggu untuk merasakannya di tangan anda, kerana pada waktu itu mungkin sudah terlambat. Joran anda juga memainkan peranan penting. Apabila mengamalkan jatuhan terkawal, hujung joran anda akan sentiasa mempunyai sedikit lenturan disebabkan oleh berat umpan dan rintangan air. Perhatikan lenturan ini. Jika hujung joran anda tiba-tiba menjadi lurus, ini bermakna ada sesuatu yang telah menolak umpan anda ke atas atau ikan telah menyambar dan berenang ke arah anda. Jika hujung joran anda bergetar atau mengetuk perlahan, itu adalah gigitan yang jelas. Joran anda bukan hanya alat untuk membaling dan melawan ikan. Ia adalah sambungan deria rasa anda terus kepada umpan. Belajarlah untuk membaca setiap isyarat yang diberikannya semasa fasa jatuhan umpan. Bagaimana pula jika memancing di kawasan berarus? Adakah teknik ini masih relevan? Jawapannya adalah ya, malah ia menjadi lebih penting. Dalam keadaan berarus, jatuhan bebas akan menyebabkan umpan anda dihanyutkan jauh dari sasaran anda sebelum ia sempat sampai ke dasar. Dengan jatuhan terkawal, anda menggunakan ketegangan tali untuk memandu umpan anda ke bawah dengan lebih tepat. Anda mungkin perlu menggunakan umpan yang lebih berat sedikit untuk melawan arus, tetapi prinsipnya tetap sama. Kekalkan hubungan dengan umpan anda. Ini membolehkan anda meletakkan umpan betul-betul di hadapan struktur atau lubuk di mana ikan sedang menunggu untuk menyerang hendap mangsa yang hanyut. Kedalaman air juga mempengaruhi cara anda mengawal jatuhan. Di kawasan cetek, katakan kurang dari 10 kaki,
Proses ini berlaku dengan sangat cepat. Anda perlu bersedia untuk menutup bail arm dan merasakan jatuhan itu serta-merta. Di kawasan yang lebih dalam, anda mempunyai lebih banyak masa. Anda boleh membiarkan umpan jatuh dengan hujung joran yang tinggi dan kemudian perlahan-lahan menurunkannya untuk menyerap tali yang kendur. Latihan adalah kunci. Cuba amalkan teknik ini di kawasan yang anda kenali dasarnya. Kira berapa lama masa yang diambil untuk umpan anda sampai ke dasar. Lama-kelamaan, anda akan dapat merasakan kedalaman air tanpa perlu menggunakan sonar. Sekarang, mari kita pecahkan satu mitos. Lebih cepat umpan sampai ke dasar lebih baik. Ini adalah jawapan yang salah. Memancing bukanlah satu perlumbaan. Tujuan kita bukanlah untuk menghantar umpan ke dasar secepat mungkin. Tujuan kita adalah untuk mempersembahkan umpan dengan cara yang paling menarik di sepanjang zon air. Fasa jatuhan adalah sebahagian daripada persembahan itu. Dengan melambatkan jatuhan dan mengawalnya, anda sebenarnya sedang memancing dari permukaan air sehinggalah ke dasar. Anda meluaskan kawasan pancingan anda secara menegak. Kadang-kadang, ikan yang aktif mungkin berada di pertengahan air, bukan di dasar. Jatuhan terkawal memberi peluang kepada ikan-ikan ini untuk melihat dan menyambar umpan anda. Bayangkan senario ini. Pagi yang sunyi di sebuah tasik. Anda nampak riak air di sebelah sebatang pokok tumbang. Anda tahu ada ikan di situ. Pemancing A membuat balingan, membiarkan tali kendur dan menunggu 10 saat. Tiada apa berlaku. Dia mula mengarau, juga tiada apa-apa. Sekarang giliran pemancing B. Dia membuat balingan ke tempat yang sama. Sebaik sahaja umpan mencecah air, dia menutup bail arm dan mengekalkan ketegangan pada tali. Sambil umpan itu meluncur perlahan melepasi dahan pokok di dalam air, dia merasakan satu ketukan kecil. Sentap, seekor ikan berjaya dinaikkan. Apakah perbezaannya? Pemancing B memancing semasa umpan sedang jatuh, manakala pemancing A hanya mula memancing apabila umpannya sudah berada di dasar. Pernahkah anda menonton video pemancing profesional? Perhatikan dengan teliti apa yang mereka lakukan selepas membuat balingan. Anda tidak akan nampak mereka membiarkan tali kendur berlonggok di atas air. Sebaliknya, tangan mereka sentiasa bersedia pada kekili dan mata mereka sentiasa tertumpu pada tali. Mereka menguruskan tali yang kendur dengan serta-merta. Mereka sentiasa berhubung dengan umpan mereka. Inilah salah satu perbezaan kecil yang memisahkan amatur daripada profesional. Ia bukan tentang joran berharga beribu-ribu ringgit. Ia adalah tentang perhatian kepada perincian dan memahami bagaimana untuk membuat umpan kelihatan hidup pada setiap masa, terutamanya pada saat-saat genting seperti fasa jatuhan. Jadi, apakah tabiat satu saat yang perlu anda bina? Ia adalah tutup bail arm sebaik sahaja umpan mencecah air. Jadikan ini sebagai refleks. Baling, umpan mendarat, klik, bail arm ditutup. Dari situ, barulah anda mula mengawal jatuhan dengan joran anda. Pada mulanya, ia mungkin terasa janggal, terutamanya jika anda sudah terbiasa dengan cara lama. Tetapi paksa diri anda untuk melakukannya untuk beberapa sesi pancingan. Latih diri anda untuk merasakan umpan anda tenggelam. Latih mata anda untuk melihat tali. Dalam masa yang singkat, ia akan menjadi tabiat baru anda. Dan anda akan tertanya-tanya bagaimana anda boleh memancing dengan cara lain sebelum ini. Kesan serta-merta yang akan anda lihat adalah peningkatan dalam pengesanan gigitan. Anda akan mula merasakan ketukan dan tarikan yang anda tidak pernah rasai sebelum ini.
anda akan mula menangkap ikan on the drop. Keyakinan anda akan meningkat kerana anda tahu anda mengawal sepenuhnya apa yang berlaku di hujung tali anda. Anda tidak lagi hanya mencampak dan berharap. Sebaliknya, anda secara aktif memburu ikan. Anda akan mula memahami dengan lebih baik tentang struktur dasar di kawasan pancingan anda kerana anda dapat merasakannya melalui joran anda. Ini adalah satu perubahan kecil yang akan membawa kepada kesan domino yang positif dalam keseluruhan kemahiran memancing anda. Perlu diingat bahawa tiada satu teknik pun yang sesuai untuk semua keadaan. Akan ada masanya, contohnya apabila memancing ikan keli dengan umpan busuk, di mana anda hanya perlu membiarkannya jatuh ke dasar. Tetapi, untuk 90% pancingan menggunakan umpan tiruan, sama ada di air tawar atau air masin, teknik jatuhan terkawal ini akan memberikan anda kelebihan yang sangat besar. Ia adalah tentang mengubah mentaliti. Jangan anggap jatuhan umpan sebagai masa menunggu. Anggap ia sebagai peluang pertama dan mungkin yang terbaik untuk mendapatkan sambaran. Setiap saat umpan anda berada di dalam air adalah masa untuk memancing. Sebagai latihan terakhir, cuba ini pada sesi anda yang akan datang. Pergi ke satu spot dan buat 5 balingan menggunakan cara lama anda, iaitu dengan membiarkan umpan jatuh bebas. Kemudian, di spot yang sama, buat 5 balingan lagi menggunakan teknik jatuhan terkawal yang kita bincangkan hari ini. Perhatikan perbezaannya, rasakan perbezaannya. Saya hampir boleh jamin anda akan lebih terhubung dengan umpan anda dan lebih peka terhadap apa yang berlaku di bawah permukaan air apabila menggunakan teknik jatuhan terkawal. Eksperimen mudah ini akan membuktikan kepada anda betapa berkesannya perubahan kecil ini. Jangan hanya percaya cakap saya, cubalah sendiri. Jadi, kesimpulannya mudah saja. Satu saat di mana anda membiarkan umpan jatuh tanpa kawalan dengan tali yang kendur adalah satu saat di mana anda menyerahkan nasib pancingan anda kepada tuah semata-mata. Anda menjadi seorang pemancing yang pasif. Perubahan terbesar yang kita bincangkan hari ini bukanlah tentang membeli joran atau umpan yang mahal. Perubahan terbesar adalah mengubah tabiat baling dan lupa kepada baling dan rasa. Merasai setiap inci perjalanan umpan anda ke dasar. Itulah game changer yang sebenar. Ini akan mengubah anda dari seorang pemancing yang menunggu ikan kepada seorang pemburu aktif yang mempersembahkan umpan dengan cara yang paling menggoda. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau anda rasa video ini membuka mata anda dan anda belajar sesuatu yang baru, jangan lupa tekan butang like dan subscribe supaya tak terlepas video-video akan datang. Sekarang saya nak tanya anda. Adakah anda salah seorang yang selalu biarkan umpan jatuh bebas? Atau anda memang dah lama amalkan teknik kawalan ini? Kongsikan pengalaman jujur anda di ruangan komen di bawah. Mari kita bincang.